Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam Atuk ni. Suka makan tulang sihat. Banyak khasiat. Buah nanas. Bagus untuk Atuk. Petik. Baik untuk makanan. Atuk. Apalah yang Atuk bawa ni. Lat. Mang. Rambut ada? Rambut Ha. tu ambil je. Yelah tu. Atuk juga. Hutan atuk ni. Atuk, makanlah. Oh makan rambut Atuk. Makan banyak-banyak. Rambut Atuk ada banyak penyakit. Kau tengok busy tu. Makan kepala. Saya suka. 2, 3 makan saya. Huh? Tak ada durian? Durian. Durian siapa ni tu? Durian korang lah. Besarnya. 2, 3. Huh? 3 saja. Cukup untuk saya. Hai. Makan banyak durian. Nanti saya pening kepala. Badan pun jadi manis. Mang tu kan ada. Kau makan manggis mang tu sejuklah badan Atuk. Sebab tu bila ada durian mesti ada lat. Makan durian. Bolehlah makan rambut banyak-banyak. Janganlah makan tu. Barulah kita dapat menikmati kebaikan. Lat. Apa kebaikan durian? Dimakan. Betul. Durian baik untuk rambut Atuk lah. Dan penawar untuk lat. Mang ni pula bukan kulitnya yang sedap dan berkhasiat. Lat pun boleh buat ubat. Wah, siapa nak makan kulit mangga? Sedap ke? Korang lah. Tapi kulit mangga ni boleh diproses untuk dijadikan makanan. Lat macam korang ni. Dapatkan segera di Pasaraya Raya Pasaraya Raya Pasaraya Raya Pasaraya di dekat anda. Dah lah tu.